Atau aku percaya semua pengamal ilmu-ilmu hitam dekat Nusantara ni semuanya pengikut Johan Hitam. Aku Wan Daud, jom kita spill. Dalam kitab Kataha ada simbol ni. Atau aku ada terjemahkan dan menjadi Laskar Hitam. Laskar Hitam ni ialah pengikut Johan Hitam. Diorang anggap yang Johan Hitam ni champion diorang. Diorang ni tak ada tujuan lain. Diorang ni sebenarnya buat persiapan untuk perang besar yang akan muncul tak lama lagi. Laskar Hitam ni ada usaha untuk bangkitkan semula Johan Hitam. Laskar Hitam ni sebenarnya dah lama dah ada. Sejak Empire Melaka lagi diorang dah bertapak. Korang rasa betapa hebatnya Empire Melaka pun boleh jatuh dekat tangan penjajah. Sebab apa? Diorang ni lah punca dia. Objektif Laskar Hitam ni memang tak lain tak bukan untuk keruntuhan dan bangkitkan semula Johan Hitam. Atuk aku, Wan Daim, dia ada kaji corak kerja diorang ni. Dan hampir sama setiap kali. Akan ada pecah belah antara rakyat, lepas tu rakyat dalam ketakutan dan akhir sekali kekacauan sesama rakyat. Kau nampak apa yang aku nampak? Tapi korang jangan risau. Atuk aku ada point out dalam kitab Kataha ni cara-cara untuk menjatuhkan Laskar Hitam ni. Kaha, Inspektor Kai, Kluang Man. Aku rasa inilah petanda yang akan menyelamatkan kita daripada peperangan besar tu. Kejadian bom hari itu hanyalah satu permulaan. Aku pasti akan banyak lagi benda ni jadi. Dan jari-jari Laskar Hitam ni sebenarnya dah lama dah minat masuk. Kita je tak sedar. Persoalannya, korang dah ready ke? Wan Daud, logging out.